Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Hai semua. Hai Naura, awak tengah buat apa? Oh, hai Batisha. Tengah siapkan kerja matematik ni. Oh, Kau yang mulakan dulu. Kenapa aku pula? Kau yang mulakan dulu. Kau dah nak pelik nak salahkan aku ke? Aku tahulah kau yang buat, kalau bukan kau siapa lagi? Bukan akulah. Kenapa mereka bergaduh? Entahlah, malas aku nak masuk campur. Weh, Aisyah, tahanlah sikit. kenapa ikut aku ni? Tanya, pergilah balik kelas. Aku cuma nak tanya, kenapa kau terus tuduh Hashwin? Tuduh tanpa bukti tak baik menuduh. Kau kalau ikut aku semata-mata nak bagi nasihat, baik kau pergi. Kau tu budak skema. Dah lah, balik kelas menyemak je. Kau tengah buat apa? Tengah gali kubur. Tak nampak ke aku tengah buat kerja? Oh, aku cuma tanya je. Kau nak cakap apa dengan aku? Jangan kacau aku lah. Aku tengah buat kerja. Aku rasa lebih baik kau berbaik dengan Aisyah. Tak kira bangsa atau agama, kita semua perlu hidup bersatu. Kata berpatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita semua sama saja, tak ada berbezanya. Weh korang, cikgu suruh turun bawah berkumpul tepi dewan. Korang ni asyik gaduh je. Orang dulu kata kan, kalau gaduh ni kau suka je. Haha. Selalu menemaniku, mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia Lambat kau ke kelas. Gaduh dengan Aisyah lagi lah tu. Sampai bila nak bergaduh dengan dia tu? Nenek aku kata kalau rasa bergaduh, lama-lama kahwin tau. Aisyah dengan Aisyah kahwin, hajar agaknya rumah tu nanti. Tidaklah, jomlah. Baik semua, cikgu lambat sikit kerana ada urusan. Cikgu menyuruh kita membuat aktiviti hari ini. Kita perlu membentuk kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang, manakala akan ada satu kumpulan mempunyai 3 orang. Kamu mempunyai 5 minit untuk memilih ahli kumpulan dan serahkan nama kepada saya untuk diberikan kepada guru. A few moments later. Semua ada kumpulan? Siapa belum ada kumpulan, angkat tangan. Jadi, Hashwin, Aisyah dan Peru, kamu bertiga belum ada kumpulan. Jadi, kamu bertiga akan kumpulan yang sama, ya? Siapa je nak satu kumpulan dengan dia? Siapa je nak kumpulan dengan kau? Dah lah, tak payahlah gaduh. Korang ni cuba berbaik. Pasal kumpulan je pun. Hashwin, Aisyah, cukuplah. Tak kira bangsa atau agama, kita kena saling menghormati. Kalau macam ni, macam mana kita nak siap? Betul tu. Kita buat saja tugasan ni bekerjasama. Kalau kita nak siapkan, cubalah bekerjasama. Yelah, aku cuba untuk bekerjasama. Aku pun sama. Aku nak minta maaf kat kau. Aku tak patut cakap kasar dengan kau. Begitu. Aku pun nak minta maaf dengan kau sebab aku terlalu cepat menuduh kau tanpa usul periksa. Macam ni lah yang kita nak. Dah tak bergaduh satu sama lain. Kita kan ibarat keluarga yang saling melengkapi. Walaupun berbeza agama, kaum dan bangsa, kita kan tetap satu rakyat Malaysia. Betul tu. Bila kau orang baik, amat sikit kelas kita. Kalau tak, sebab pekat tu yang aku dia buatnya. banyak persoalan yang berat.